Assalamualaikum dan selamat tengah-tengah hari menjelang petang. Okey, hari ni awang payung lori tipe sekali lah. Ada baik. Kebetulan. Dapat pula tempat yang memang agak kejam lah juga. Boleh naik? Boleh Jap Cantik. Banyak Dah terlambat ke depan, ke belakang tu, ke belakang lah. Nak ke belakang lagi? Ke depan sikit. Depan sikit? Jangan boom. Pokok pisang kan? Yalah. Atas tak ada wire tak? Tak ada. Baik. Lagi? Okey, kang. Ngam. Sikit Bismillah. And fire in the hole. Ya, tu dia. Okey bang, clear. Ngam Okey. Kalau satu lori besar biasanya 8 hila. Apa dia? Kalau ambil satu lori besar dia murah sikit tak? Murah sikit tapi lori besar tak boleh masuk ni. Itu besar. Saya tengok seram je dekat pagar tu, sempit gila. Kat sini ni lah masalah dia. Yalah. Lori kalau besar sikit pun ni memang tak lepas. Dia udah rumahnya. Ready made ada masuk? Panggil ready made, panggil tokek, sini kita tengok. Oh, ini kena hantar lori kecil. Kan, tak boleh memang tak lepas. Memang seksa. Dia kena panggil driver yang Owner ke? mana? Tu yang kereta merah. Bukan. Ni orang tak hantar ngaji. Habis tu yang apa yang ready made tu macam mana buat? Pasal bancuh ke tangan lah. Ready made masuk 2 lori. Dia hantar lori paling kecil. Oh. Biasa masuk. Yalah. Orang jaga. Betul. Dia nak keluar